Guys, ini barang panas untuk korang. Okay, ini baru masuk dekat kita punya cargo sekarang ni. Okay, alright. Ni depan saya ini adalah Toyota Vios 1.5 spec G model tahun 2023 korang. Memang betul-betul hitam itu premium. Bagi saya memang nampak sporty and nampak garang. Okay, kalau anak muda kalau pakai ni memang auto smart gila. Okay, awet-awet, amoy-amoy pun terpikat kalau korang pakai ini. Okay, kau tengok 2023 masih tip-top. Condition dia tak ada calar, tak ada bengkok. Memang condition dia overall semua okay. Okay, tip-top. Okay, untuk spek ni dia datangi dengan rim 17 inci original daripada Toyota. Okay, kau tengok dia punya rim ni di-combine pula dengan warna hitam and warna silver. Lagilah menampakkan dia sporty. Okay, alright, kita tengok pula interior dalaman dia. Ini interior dalaman dia memang nampak mewah and nampak premium. Untuk spek ni korang akan dapat leather seat, so korang tak perlu risau lah. Tumpah air ke apa semua korang boleh lap sahaja. Okay, memang betul-betul mewah lah dia punya design ni, interior dalaman dia. Okay, untuk spek ni kita tengok mileage dia. Mileage dia pun tak adalah tinggi sangat. Okay, dalam 53,000. Memang tak ada tinggi sangat, tapi bagi saya okey lah. Alright, dia agak sedikit berbeza. Tengok dashboard dia ni. Lepas tu ni dia datang dengan infotainment system. Okay, masih berfungsi dengan baik. Korang tak perlu risau. Okay, boleh tekan, tak ada lag apa semua. Apple CarPlay dengan Android Auto, so korang tak perlu risau. Okay, alright, ini bahagian control aircon dia. Aircon ni pun masih berfungsi dengan baik and sejuk. Okay, untuk Vios ni korang tengok ni, handbrake dia just korang tekan and tolak sahaja. Biasanya handbrake kita tarik macam ni tapi ni Vios ni dia pakai macam ni, jenis yang button macam ni. Okay, dekat sini ada kompartmen dia. Ni ada menu books dia. Okay, memang overall bagi saya memang okay. Nak segala tengok dia ada spek. Korang boleh letak spek kat sini. Okay, kita tengok pula bahagian dalaman dia. Bahagian belakang dia. Okay, ni bahagian belakang dia. Okay, bahagian belakang dia ni korang tengok, bagi saya dia agak sedikit sempit. Tapi korang jangan risaulah, boleh lagi nak duduk walaupun sempit kan. Okay, yang saya tak berapa suka dia punya seat ni agak menegak sedikit. So kalau korang duduk mungkin agak sakit sikit lah belakang korang. Kalau macam perjalanan dekat tu tak ada rasa sangat. Untuk perjalanan yang jauh mungkin korang akan rasa sakit belakang. Tak perlu risau, korang boleh letak bantal dekat belakang. Okay, untuk ni korang akan dapat aircon vents. So di mana korang duduk belakang ni pun korang tak akan rasa panas. Okay, bagi saya untuk Vios ni dia agak sedikit berbeza. Sebab apa ni? Dia macam ada untuk, tak tahu ni orang panggil apa, mungkin cup holder kot. Korang boleh letak air kat sini. Biasa kalau kereta-kereta lain bahagian belakang dia tak akan letak cup holder kan. Mungkin ada tapi dia akan letak dekat bahagian sini. Okay, tapi untuk Vios ni dia dekat tepi sini. Bagi saya memang agak jarang lah kereta brand-brand lain nak buat cup holder dekat bahagian sini. Tapi okay, dia combine dekat pula dengan warna coklat sini, warna hitam sini. So bagi saya nampak premium. Okay, alright, ni bahagian belakang dia. Kau tengok bahagian belakang dia memang nice gila. Nampak sporty gila. Okay, sebab dia warna hitam. Saya memang suka warna hitam. Lagi pula dapat kereta macam ni memang nice lah. Okay, alright, kita tengok bahagian dalaman bonnet dia. Okay, ni bahagian dalaman bonnet dia pun memang sangat besar and sangat luas. Okay, untuk Vios ni korang tak perlu risau. Tengok ni, kalau korang angkat Vios ni, korang tak perlu risau lah. Kalau korang beli pasar ke apa semua, beli barang basah, tak perlu risau. Korang je lap sahaja kat sini. Ataupun korang angkat, korang boleh cuci. Okay, tak perlu risau dah. Okay, untuk Vios ni korang boleh dapat harga yang sangat berbaloi lah saya cakap. Okay, korang boleh dapat yang sangat berbaloi dekat Cargo Sungai Besi Auto World. Okay, untuk korang yang berminat dengan Vios ni, korang boleh cepat PM kita sekarang sementara stok masih ada. Sebab apa? Sebab kita hanya ada satu stok sahaja Toyota Vios ni. Siapa cepat dia dapat. Okay, cepat PM kita sekarang sementara stok masih ada. Alright, bye. Assalamualaikum.